ekstra royalties daripada lagu Tiara yang telah tenggelam hampir berbelas tahun. Orang yang sepatutnya buat kerja mempromosi semula itu adalah sekurang-kurangnya daripada CMO lah, Aparaf. Bukan sekadar letak barang, tinggal gitu, siapa beli, ambil duit. Tapi yang mempromosi lagu Tiara itu adalah Baskes. Sekurang-kurangnya CMO ni kena bagi sedikit honor kepada tenaga masa kini, iaitu Baskes ataupun online atau whatever. Sebab benda ni tak ada pada zaman kita, Kak, tak ada. Tercetusnya lagu tu popular semula hanya melalui online. Tapi yang sedihnya, duit royalties dikutip, tetapi kerja untuk mempromosi semula lagu tu tak ada. Nasib baiklah dia suka lagu Tiara. Kami pun kat sini, saya pun doa, tolonglah dia suka lagu ni, nyanyi meletup kan. Macam itulah lebih kurang. Amin. Betul, amin. Kalau tidak, tak ada cara lagu tu, duduklah kau 20 tahun dalam kelambu. Kalau orang suka, ambil dan jadi duit. Kalau tidak, duduk dalam lemari. Sebenarnya kami ingin menegaskan kepada kerajaan dan juga pengguna muzik bahawanya pendapat pengerusi MECP iaitu Datuk M. Nasir tidak mewakili suara majoriti. Tidak. Kenyataan beliau menimbulkan kecurigaan dan tidak menggambarkan realiti sebenar yang dihadapi oleh majoriti pemegang hak cipta. Dan bagi tajuk yang ketiga, mengharmonikan hubungan penggiat muzik dan pengguna. Selain keadilan kepada penggiat muzik, garis panduan ini juga mengharmonikan hubungan antara penggiat muzik dan pengguna karya muzik. Selama bertahun-tahun, pengguna muzik merungut dan marah terhadap sikap CMO yang tidak telus, tidak beretika, malah berlagak seperti Samsung. Pengguna muzik tidak pasti sama ada wang yang mereka bayar benar-benar sampai kepada pencipta asal. Pengguna muzik adalah sumber pendapatan artis dan muzik adalah keperluan pengguna. That's the way. Kita bagaikan aur dengan tebing, saling memerlukan, kami memerlukan directnya kewangan untuk hidup dan anda memerlukan muzik untuk bisnes. Jadi kelompongan tengah ni, orang yang intermediate ni sepatutnya haruslah diterjemahkan membantu ataupun lebih baik untuk kedua-dua pihak ini menjalankan perniagaan dengan lebih baik di masa ke depan. Hubungan ini memerlukan dan harus meraihkan satu sama lain agar alunan muzik kita terus harmoni. Kalau kami buat duit tak cukup ataupun result dia nanti pengguna dapat lagu yang tidak cukup sifat, maka di masing kedua-duanya akan rugi akhirnya. Dan bagi tajuk yang keempat, 3PM menekankan keperluan audit dan pemantauan CMO. Ini harus berlaku. Sudah sekian lama hanya audit dalam saja ya, Zaid. LSU, mereka hanya ada audit dalamnya. Bagi memastikan pelaksanaan garis panduan ini, kami mendesak kerajaan menjalankan audit kompetensi terhadap setiap CMO. 4 agensi kerajaan termasuk SPRM boleh melaksanakan audit ini dengan kaedah yang telah digunakan pada tahun 2016. Jika perlu, lakukanlah forensic accounting terhadap semua CMO sedia ada, termasuk Music Right Malaysia MRM yang telah dibuatkan secara mencurigakan. Tiba-tiba je. Kerajaan mesti mengaudit setiap CMO